Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan terus kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Johor Darul Ta'zim JDT dan Selangor FC dijangka menggunakan percaturan sama menjelang musim baharu tidak lama lagi. Skuad Harimau Selatan kekal mendominasi 4 trofi domestik buat musim ketiga berturut-turut selepas membenam cabaran Seri Pahang pada aksi final Piala Malaysia 2025 baru-baru ini. Selangor pula terus menjadi pencabar utama musim ini selepas menamatkan saingan di tangga kedua dan menjuarai Piala MFL. Kabar angin mula bertiup kencang mengenai berita perpindahan bagi kedua-dua pasukan dengan Ketua Jurulatih Harimau Selatan, Hector Bidoglio, bakal meninggalkan pasukan. Seramai 10 orang pemain JDT juga dilaporkan bakal membawa haluan baharu dengan pemain seperti Jordi Amat, Jesse Rodriguez, Anselmo Mores, Jale Ilyas, Murilo Henrique dan ramai lagi. Selangor juga memilih untuk membawa muka baharu musim hadapan selepas 4 pemain dikabarkan akan meninggalkan pasukan selepas berakhirnya musim. Wartawan The Star iaitu T. Avinash Warren mengesahkan bahawa 4 pemain import Selangor tidak akan kekal bersama Merah Kuning musim hadapan iaitu tonggak Singapura Safwan Baharudin, pemain tengah Venezuela Johandro Orozco, penyerang Jordan Ali Olwen dan pemain tengah Croatia Nikola Jambo. Kedua-dua pasukan ini bakal menjadi wakil Malaysia selepas JDT dan Selangor FC masing-masing mengekalkan tempat dalam saingan ACLE dan ACL 2.